Hi guys, welcome back. Okay guys, hari ni dah masuk raya kedua kita. Okay, hari ni baru sempat nak pergi meraya rumah kawan-kawan, rumah adik-adik apa ni. Okay, hari ni Fifi buat vlog sikit lah. Apa tengok nanti nak pergi meraya rumah kawan Fifi. Lepas tu pergi rumah mak Fifi. Lepas tu kalau sempat Fifi nak balik kampung lah, rumah tok Fifi. Okay, jom. Suhu dekat Perlis lah ni panas guys, panas. Kemarin raya pertama apa pun ni panas. Kerja minum air yang kemarin. Kan, bayangkan bulan puasa itu. Pedak mulut bulan puasa tu, pedak mulut. Sementara nak boleh buka puasa kan. Buka puasa pun minum air banyak. Ni pun raya kedua, ni pun panas. Tengok suhu hari ni. Suhu hari ni 36, nampak? 36 darjah Celsius tu. Kalau tak silap lah, kalau tengok telefon Vivi, nampak? Okey, dah ni Fifi baru sampai kat rumah mak Fifi dah ni. Okey, jom kita masuk meraya dekat rumah mak dulu. Okey. Assalamualaikum. Kakak. Tak pakai baju raya ke? Kakak, mana baju raya? Baju raya mana? Tak ada. Abang Afi dengan adik Kai tolong bawa kasut adik Pandai. Adik Kai pandai kan bubuh tu? Adik Kai pandainya adik Kai. Adik pergi mana? Comelnya baju adik. Adik pergi mana ni? Adik nak pergi mana? Adik ni muka serius lah adik. Yang ni muka serius sikit yang ni. Nah, jadi dia tak apa marah orang tengok. Kakak main sini kakak. Ya, kakak main ni. Ni. Okey, ni dia anak buah Fifi yang ni. Okey. Ni anak buah Fifi. Kakak nama apa? Beritahu kakak Nania. Kata nama saya kakak Nania. Ni kakak Nania nak pergi Langkawi hari ni. Raya kedua kakak Nania nak pergi Langkawi dah. Mak dia dapat posting, adik Fifi dapat posting dekat Langkawi, dekat mahkamah Langkawi. Jadi hari ni depa nak pergi ni lah, nak ke JTR ni. Biar akan hantar depa pergi JTR ni. Naik boat hari ni. Kakak Nania nak naik boat hari ni. Nak naik boat? Bestnya naik boat. Apa dia kak? Oh tu, kakak dah main kat luar. Dia dah main kat luar. Kakak Nania ni dia hari-hari tengok video Fifi. Hari-hari dia tengok video. Kakak suka tengok video Along Kakak suka tengok video Along Along nanti kalau kakak rindu Along, kakak tengok video Along tau. Nanti Along pun video ni kakak tengok ada video kakak sekali. Tengok dalam YouTube tau. Dia suka tengok video Fifi. Hari-hari tengok, hari-hari marah mak dia nak tengok video Fifi. Peminat Fifi. Bye-bye depan, bye-bye. Bye-bye. Tak apa nak mak ayah matuk. Mak ayah matuk minta maaf salah silap Alung dengan matuk lama ni Sama lah matuk. Doakan kejayaan Alung tau. InsyaAllah moga nak matuk semua berjaya. Okey. Bye-bye. Okey guys, Fifi dah sampai dah dekat rumah kawan Fifi. Lah ni juga tapi meraya kat sana tu. Kenapa pakai spek ni? Dia berpinat mata bawa kereta. Dia punya panas tu. Kan? Nak bawa kereta betul ni. Sangat. Okey, jom kita pergi meraya, kita tengok kuih raya apa. Dia kata kuih raya rumah dia premium. Jom kita tengok jom. Nasib baik di rumah dia ada pokok asam. Bolehlah parking bawah pokok asam ni. Rumah ni pintu pun tak buka ni. Nak bagi main meraya ke tak? Tunggu tak kita telefon anak. Tak. Ambil telefon buat tak mana angkat. Hello, Assalamualaikum. Gimana apa rumah pintu tertutup ni kena ada ke kena ni? Rumah mana? Rumah ni? Dah banyak rumah. Mana nak pitau kita banyak rumah tak habaq. Mana? La ilaha illallah. Rumah mana tak ada orang. Rumah hok lagu ada jenis pokok-pokok mahal ni. Pokok pun punya pokok bonsai mahal ni. Betul? Nak boleh. Itu jenis kereta luar negara duk parking di luar betul ni? Okey baik kalau betul okey baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini uncle record video kan ni. Nampak? Ini uncle record video main maya ni boleh? Abah mana abah? Abah dah dalam. Okey, jom kita masuk. Jom adik Afi jom masuk. Jom.
Ada payah nak boleh mai pula orang kaya. Kan tak tahu. Assalamualaikum. Mak ayah. Kakak dia ayah banyak kak? Mak ayah. Ni anak siapa? Yang ni anak siapa ni? Yang ni anak siapa? Anak Fika. Betul? Bukan. Bukan. Anak lah anak. Aku anak Fika ni. Muka macam Fika. Lah macam anak Fika muka tilak dia. Tilak ni. Tilak betul. Adik tu nak kata nak Fika. Lihat lah macam anak Fika lah. Muka nak sama. Tak telefon budak mak. Dia telefon budak mak tu Ustaz. Telefon budak mak main ni. Dia kalut tak raya suruh aku main main. Kan dia tak buat makan rumah mak dia. Assalamualaikum. Mak. Anak mau buta. Han duk kalut suruh aku main dah aku main kan nak balik hang tak ada. Mana? Aku duk omong enak, omong baik faham. Aku baru kawan dengan dia. Kan tu kawan tak kawan saya tu ni. Kawan balik dah raya. Dah raya ha. Buat apa lah? Tak bau sangat main ni kait. Dia duk bubuh gelang-gelang mah apa tak ya? Gelang-gelang apa? Pakai biasa dah. Okey aku. Hang ada. Ni, hang tengok belah aku. Aku nak record video hang ni. Rumah hang tak sampai 100 meter pun tuan tu. Hang main naik kereta lah. Rumah tak sampai 100 meter hang main naik kereta. Tak panas. Adik main turun adik. Ish la ilaha illallah. Mahal keluar kot pintu belakang ni aku ingat 50 meter tak sampai. Ni dia. Yang ditunggu-tunggu nampak. Baju raya tak pakai raya. Hamad hari. Aku nak viral video hang. Aku tunggu lama lah. Mana aku raya awak buat ni raya mana ayo? Aku raya ni kita masuk kamera mah. Yang mana tu jual ni bukan senang nak masuk dalam kamera ni. Ayah pun malik badan dalam kamera. Yang mana? Yang mana yang buat ni yang mana nak? Tak nampak lah. Yang mana? Asal semua sedap tu dia. Dia lah. Semua kena buat. Tak. Oh. Ni tapi mama tengok ni buatan tangan semua ni kira buat hari ni. Apa dia? Tu. Kamu. Awak mama hang buat ah? Aku buat ada tu dah rasa tu. Sebab jadi bulat elok aku macam tak apa nak percaya. Ha? Setiap kali Bahma tu bagi tahu kami kat mana buku. Ni kuih apa? Ni orang panggil apa? Kuih kacang. Tak kuih kacang. Loh ni. Tak apa rakam dia aku kat. Loh ni kena ni. Kena janda belakang. Janda belakang. Betul tu. Janda. Mana? Mula ni dapat tahu. Makan dia orang cerita. Ni tak 50, hutang 70. 50 ke? Ni ni nak promote tempeyek nak apa tempeyek apa nah. Tak nak dapat nama je menantu kan. Ni tempeyek apa? Kalau ni hasil daripada anak menantu ni nah. Apa kuih tradisi Mudin Station. Ni dia tempeyek. Ni tempeyek ni. Nipis kacang dengan bilis. Ni dia yang amat sedap. Kang bahang dah hantar dulu. Mana? Ni tempeyek. Dia nak tengok owner. Dia tengok owner. Hapuh dah. Tiap kali ayam bawa boleh order. Ni boleh order kat ni. Boleh aku Ni boleh ni. Ni. Boleh order kat dia. Tapi dia ni makan komisen. Kau kemarin nasi? Aku dah Abang nanti abang main. Pakai baju Melayu. Main ni aku tak ada nak main ni. Kalut aku main ni. Okay nak? Ya. Allah. Jarang-jarang jumpa orang kawan. Hai nak. Mak ayah nak. Maaf ya korang nak. Tak maaf nak. Ni. Kawan baik Ifi. Kawan baik. Zaman pahlawan dulu ni. Ni jiwa pahlawan ni. Ni mai tengok di rumah ni, mai tengok di rumah dia. Kita tengok rumah dia. Tengok di atas kamera, tunjuk di atas ni dia. Yang kata darah pahlawan ni. Darah pahlawan ni barang-barang ni semua barang-barang rare. Mai tak ada ratus ribu kokok ni jangan duk pegang ni. Ni semua ni jenis. Janganlah ni. Ada baca semua ni. Mai ni mari kita tengok rumah dia ni. Keris apa ada ya nak? Keris apa? Ni dia ni tengok duit apa ni. Ni dah tu. Duit ni magadai ni 100,000 boleh. Ni 100,000. Nampak tak dia punya duit koleksi duit dia. Nak. Ni nak keris ada kan? Ni dia nak.
Mai nak tengok kerih nak? Boleh tak buka kerih? Okey, kamera taruh ni sikit kamera. Boleh tak? Buka Aina. Allah Akbar ni. Ni dia ni koleksi kerih. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, nak buka ni pun kena baca. Mai dah tuan rumah kena mai lah. Ha? Mai weh bukan boleh ni bukan boleh. Kena ada tuan. Mana? Duduk. Ha? Mana? Kena ada tuan mai ni. Ui, bukan boleh duk buka tak tahu lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim tu dia. Nampak ni koleksi ni. Koleksi dia nampak. Mana nak pegang salah satu boleh ni tuan? Boleh lah. Allah. Kena baca. Kena ada baca betul. Ada baca. Ish, ni dia. Okey, kita pegang yang ni lah. Boleh. Ni pegang pun dia rasa lagi dia ketak lain nampak. Ni nampak. Bismillah. Kita buka ni lah. Ni apa nak? Badak ni. Ni badak ni. Fifi dulu pun minat juga. Apa dia kakak? Badak. Dia ni. Badak ni. Rindu lah nak tengok ni. Ada, ni dia ni. Okey nak tak lagu ni nak boleh lah. Okey. Dia ni dia punya koleksi ni. Hanak ni dia minat barang-barang lama ni. Hanak ni dia minat barang-barang lama macam-macam dah. Okey. Fifi kawan dia daripada dulu Fifi tahu dah. Daripada dulu dia collect barang-barang lama. Okey nak gerak lu aja. Cik sebab pun lah. Adik, dia ayah bagi. Tangkap adik. Dia ayah bagi dah. Boh. Dia ayah bagi dah. Bagi. Jom. Mana? Oh, duduk luar dah. Dia nak. Jom. Pak, tunggu. Dah tahu. Bye. Fika nah. Minta maaf nah melawat bekon nah mak ayah nah. Okey nah. Okey. Pi dia rumah esok pi dia rumah esok nak. InsyaAllah. Buat apa? Itu aku kerja jamu iPad aku beli kat nak kamu. iPad tu. So dia buat apa? Request dia. Sekarang ni Fifi pun sampai dekat rumah sepupu Fifi. Tadi Fifi pergi kampung dulu, rumah tok Fifi. Tapi dah pakat main raya sini semua, jadi Fifi pun main sini lah. Main raya sini senang. Allahumma salli. Ni berkat ni nak baik sihat nah. Tak ada ambil. Ni abang ni kita. Ni orang Penang. Oh balik berapa hari cuti? Berapa hari cuti orang ni? Minggu ah. Oh sakat noh. Assalamualaikum. Mana tahu mah? Allah nak baik nak. Dekat nak buat dekat buat video. Tak apa nak buat video ni. Ni 4 kali pusing. Allah. Ya. 4 kali pusing. Ni dia ni. Ni. Sebelum dibuk. Lajak sikit. Sebelum gardening apa dah? Oh kata bukan dah. 4 dah ni. Oh kali mau. Dia pergi rumah ni belajar. Aku kata aku tak dah kali lagi aku putih ni. Kalau tak jumpa, aku nak balik buat video call semua. Kita buat video call raya. Nak Allah. Okey baik. Kamera tu macam mahal. Kamera ni mata ada puluh ribu nah. Allah ni baby Allah ni. Halang. Tak halang. Balik awak mana belakang. Balik ke? Okey halang. Ya apa nak tanya jujur nak raya ni nak. Ya. Kalau tikah bagi menikah lain ni. Dia ada nak menikah kalau dia bagi ke tak bagi ke ada kosong lagi tidak. Berani ke tak cara tu berani? Sebab kita akan kata kita beli berah. Pokok Tak. padi yang kita tanam. Ini satu yang kita nak pegang. Ya. Kita nak jantan. Jantan. Kita buat. Tu nampak. Cuba pusing belah sana. No. Tu nampak. Allah mainnya. Ni tak padan dengan anak kecil. Cuma jangan. Okey nah selamat hari nah. Okey baik selamat nah. Okey jaga diri elok. Bye. Bye kak. Mas salam kak. Salam elok. Bye kak. Sayang. Bye. Bye dek. Bye. Bye kak. Bye. Nanti telefon dulu tau. Bye dek.